Hai, Assalamualaikum, selamat kembali ke video Afah and Family. So, video ini kali ni saya nak buat fakta tentang unta. Unta adalah haiwan yang boleh disembelih, haiwan yang boleh dikorbankan. Haiwan ni boleh tinggal di Arab. Bukan sahaja tinggal di Arab, semenanjung Arab, malah di Asia Tengah juga, dari China ke Mongolia. Contoh, unta Bactrian. Yang Arab tu unta Dromedary. Kenapa Pak saya cakap Dromedary? Ini saya cakap ni ramai yang tertipu dengan perbezaan unta ni. Unta ada dua perbezaan. Unta ni ada mempunyai perbezaan utama berdasarkan jumlah penuk dia orang lah. Penuk bonggol maksudnya bonggol dia. Ini bonggol jumlah untuk unta Dromedary satu bonggol yang biasa tinggal di Arab. Dan unta Bactrian ni pula ada dua bonggol, dia tinggal dekat kawasan yang sejuk. Jadi dia ada perbezaan antara dua spesies ni. Dia perbezaan habitat lah. Dia ada perbezaan habitat dia sendiri. So dia ada sifat sebenarnya. Sifat dia sebab untuk sebelum tu saya buat sifat tentang unta Dromedary Arab ni dulu. Unta Dromedary ni satu bonggol. Dia lebih tinggi. Kaki dia panjang. Sesuai untuk dia pandang pasir panas. Yelah dia unta Dromedary kan dia sesuai untuk pandang satu bonggol je dia disimpan lemak. Saya pernah belajar tu kondisi dia. Manakala untuk Bactrian ni pula dia lebih rendah, lebih berbulu dan sesuai untuk kawasan sejuk dan berbatu. Contoh dekat China dan Mongolia. Kedua-dua bonggol dia memang pun sama lah dunia di simpan lemak, tapi bantunya bertahan dalam cuaca ekstrim, iaitu cuaca sejuk. So inilah perbezaan antara Dromedary dan unta. Nama sebenar unta sebelum tu satu lagi, sorry saya lupa yang unta Dromedary nama sebenarnya apa. Unta bonggol satu. Jadi inilah perbezaan untuk Dromedary dan unta yang biasa-biasa. So ini saja untuk video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye semua. Jangan lupa subscribe Afah and Family. Kami nak sampai 10 ke 100 pada minggu ini ataupun tahun depan. Kita jumpa lagi ya. Abang ada di sini, Asya pun ada di sini. Jumpa lagi video akan datang. Bye bye. Tapi begitu tu.